Masa Lapang. Bahagian 1. Ihsan, apa tu? Cepatlah Ihsan. Sabar. Pemenangnya akan dapat membaca komik ini. Komik terbaru yang ditulis oleh Kak Ros. Belum ada di pasaran. Betul. Wow. Siapa nak mula dulu? Aku dulu. Saya. Bagi aku. Dah, biar aku dulu. Giliran saya pula. Ya, Papa. Janji. Tapi biar aku pula. Hujan. Teruk kau tiup. Muka surat 3 je. Siapa lagi nak tiup? Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Senyap. Ini komik siapa? Baik, tak ada siapa punya ke? Kita orang punya, cikgu. Oh, murid-murid semua suka baca komik ni? Suka, cikgu. Saya suka baca semua komik. Saya pun. Bagus tu. Suka membaca. Lagi bagus kalau hari-hari membaca. Bukan komik je, tapi buku-buku lain juga. Macam saya, semua buku saya suka baca. Hari-hari, kalau ada masa, saya mesti baca. Buku sekolah pun saya baca. Buku sekolah semua orang memang kena baca. Aduh. Kalau macam tu, maknanya hobi Meme membacalah. Hobi? Hobi itu apa? Kanan ke? Hobi? Aku tahu ke? Tak, aku tahu. Oh, tak tahu ya. Hobi tu adalah perkara berfaedah yang dilakukan untuk isi masa lapang. Oh. Kalau main bola? Baca pantun? Berniaga, menari, cikgu. Ambil foto gimana? Ya. Semua tu adalah hobi. Kalau dibuat pada masa lapang dan berfaedah. Makan pun? Ya ke? Makan bukan hobi. Ia adalah satu keperluan. Kalau tak makan, kita kelaparan. Tapi kalau suka memasak, itu adalah satu hobi. Sebab ada faedahnya. Faedah? Faham? Faham, cikgu. Mimi, hobi dia membaca. Faedahnya, Mimi semakin bijak. Devi pula, hobi dia menari. Dapat sihatkan badan. Hobi Susanti pula tangkap gambar. Faedahnya boleh buat kenangan. Betul. Kak Ros pula lukis komik. Berfaedah sebab akan dapat jual komik, dapat duit. Yelah, kita pun dapat baca komik. Betul. La 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 la. Isinya.
La 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 la. Apa? Akak nyanyi tak sedap. Suka hatilah. Hobi akak. Tapi, apa faedahnya? Faedahnya, akak terhibur. Opa, apa faedah memasak? Hai, takkan tu tak boleh fikir sendiri? La la la. Oi, apa pasal gelap ni?